dia ada rosak pasal tak ada minyak kering kat dalam ni. So dia jadi apa, kompresor dia ni dah jam, tak jalan. Okay. Hai, apa khabar guys? Right, video hari ni bukan tentang masalah bunyi ke masalah suspension ke apa, bukan video hari ni ialah tips untuk anda nak jaga kompresor tak nak cepat rosak. Okay, so tips dia adalah, tips yang pertama, untuk korang yang kat luar sana semua, tolonglah jaga filter dryer ni. Okay, filter dryer ni ialah penapis minyak kompresor kereta anda. Okay, kalau dia dah kotor macam ni, habislah sistem aircon tu akan jadi hitam, tak pun dia akan jadi tersumbat. Dan dia akan membuat kompresor kita tu rosak. Okay, ini filter dryer yang baru, nampak putih. Right, so tips nombor dua, korang buatlah flushing setiap tahun tu sekali. Flushing ni kira kita nak cuci kita punya sistem. Okay, lagi satu, kita nak jaga kita punya minyak kompresor. So setiap tahun tu bila anda buat flushing, minyak kompresor tu akan digantilah. So bila kita ganti minyak kompresor tu, tak adalah kompresor kita rosak macam kereta ni. So macam kereta ni, kompresor dia ada rosak pasal tak ada minyak kering kat dalam ni. So dia jadi apa, kompresor dia ni dah jam, tak jalan. Okay, baik. So bila jadi macam ni, kita pun suggest lah tukar kompresor sekata yang baru. Dah keluar modal yang banyak. So kalau korang tak nak keluar modal yang banyak, so korang kalau tak nak keluar modal yang banyak, nak jimat modal, buatlah penjagaan dua tu, filter dryer dan juga flushing. Baik, kalau korang ada masalah nak check aircon ke apa ke, datang cari kita orang Fizi Motorsport sambil nama Ipoh. Bye bye. Tengok tu. Itu tengah check aircon tu. Bye.